supply quality engineer. Saya jadi purchasing. Daripada technical tukar kepada commercial. Okay, daripada technical tukar jadi commercial. Daripada science tukar jadi seni visual. Okay, untuk bantu pekerjaan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada capability, kalau kita ada kemampuan, bos campak dekat mana pun kita boleh jadi. Macam orang kata apa? Kalau campak kat laut jadi jadi pulau kan? Campak kat hutan jadi apa? Pokok. Kan? So macam tu jadinya. Okay, saya akan teruskan lagi. Lepas tu saya jadi segment leader. Dalam masa 9 tahun saya jadi segment leader. Saya jaga Asia waktu tu, jaga Asia. Dan waktu ni juga saya kerja saya buat bangunan baru dekat Thailand, dekat Pattaya. Tapi tak sangka ni, CEO kawan-kawan ni sepak kat getah bila jumpa dah tua-tua je dia nak jumpa. Jadi CEO ni, apa ni kata? Kan, macam mana boleh jadi CEO? Ketentuan tadi. Lagi seorang, timbalan sedang dekat event. Cik Syukri ni, Masih Madia Syukri ni. Ini semua jasa-jasa setan.